Anas bin Malik dengan tajuk beliau tugas dan peranan yang dimainkan unit pelancongan Pulau Bebas Cukai dalam mempromosikan Pulau Bangkok. Kita silakan. Cik Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ngurusi Majlis kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf lah, saya tak pasti dalam kita punya bilik ni apa lagi jawatan yang jadi saya selaras kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Dan jujur cakap saya pun nak kata terlalu sebab tengok tadi tentang ada potensi nasis ni dah sangat serius, dan saya harap pembentangan saya ni lebih kepada santai dan mendorong lah. Dan untuk mengaitkan pembentangan ataupun penceritaan saya pada hari ini kepada seni itu, saya harap kalaulah ia tidak terlalu berkaitan sangat, saya mohon maaf, tapi insyaAllah saya cuba kaitkan apa yang ada di Bangkok dan apa yang boleh kita tambah baik dan apa yang telah kita gerakkan dan apa yang akan kita gerakkan di Bangkok. Itu secara keseluruhan. Jadi sebelum saya mula, nama saya Anas Malik bin Ishaq. Saya daripada pengarah untuk unit pengurusan Pulau Bebas Cukai Majlis Bundaran Manjung. Unit kami memang dikhususkan pada tahun 2022, ditubuhkan sebelum tu 2021 ditubuhkan sebagai satu sekretariat di bawah unit pengurusan ekonomi negeri UPEN, dan diletakkan bawah Pejabat Daerah. Dan akhirnya pada tahun 2022 ditubuhkan satu unit, iaitu unit pengurusan Pulau Bebas Cukai, dan diletakkan bawah Majlis Bundaran Manjung. Dan unit kami ni dia quite flexible. Kita orang tak terlalu strict dengan apa yang ditetapkan, tetapi secara keseluruhannya apa sahaja unit kami adalah sebagai boost, kita kata boost power lah untuk kita membangunkan Bangkok. Di samping kita menetapkan di samping kita menggerakkan agenda Pulau Bebas Cukai yang telah disempurnakan ataupun dirasmikan pada tahun 2020. Dan tahun ini dah genap 5 tahun sebagai Pulau Bangkok sebagai Pulau Bebas Cukai di Malaysia. Baik. Dan pembentangan saya dalam ni mungkin ada yang tak masuk dengan apa yang saya cakap, ada yang tak sempat untuk saya update. Tetapi secara keseluruhan pembentangan saya ini saya kaitkan lebih banyak kepada satu ekonomi baru yang digerakkan oleh Kerajaan Negeri Perak sekarang ini, iaitu ekonomi biru. Secara ringkasnya, ekonomi biru apa sahaja ekonomi yang berasaskan air, dan Bangkok menjadi satu tempat yang sangat simbolik untuk menggerakkan ekonomi biru, kerana terlalu banyak perkara yang ekonomi yang boleh kita gerakkan melalui air yang di Perak tadi. Sebab kalau kita gerak dari ekonomi biru, tak semestinya perkara itu bila kita melihat air ini ataupun laut ini, tak semestinya kita hanya melihat untuk kepada penjagaan alam semata-mata, tapi kita perlu melihat lebih jauh bagaimana kita menggerakkan laut itu menjadi satu sumber ekonomi kepada bukan sahaja masyarakat tetapi juga kepada negeri. Okay. Sebelum tu saya harap tak terlambatlah untuk saya mengucapkan selamat datang kepada semua ke pulau warisan ataupun pulau
the hidden gems of the coast di Pulau Pangkor, iaitu satu-satunya pulau di negeri Perak ini yang saya rasa di Perak ni satu-satunya lah pulau yang terletak di lautan, walaupun saya pun tidak susah. Kalau orang kata naik di Pangkor, kalau di Langkawi tu nak mencukupkan 3 hari tu pun boleh lah. Tapi di Pangkor ni, kalau kita naik motor sehari setengah, tak sampai sehari, setengah hari pun kita boleh pusing habis lah Pangkor ni. Boleh patah balik lah. Jadi dia bukanlah satu perjalanan yang jauh, tapi itu adalah tugas kami untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan menginap di sini sekurang-kurangnya 1 hari lah. Sebab kalau dalam kita punya Kastam punya peraturan yang baru di Pulau Pangkor hanya memerlukan 24 jam sahaja. 1 jam di Pangkor boleh lepas ataupun bebas cukai lah. Tapi kalau bawah 24 jam kita perlu bayar di Kastam. Dan Pulau Pangkor adalah satu pemata tropika untuk negeri Perak. Dan kita menyambut ataupun pulau ini menyambut anda tuan-tuan dan puan-puan dengan bukan sahaja, kalau orang tanya saya kenapa dijadikan pulau bebas cukai. Kalau pulau bebas cukai ini ada beberapa perkara nanti yang saya akan bentangkan. Kenapa ia jadi pulau bebas cukai dan apa yang dinamakan sebagai pulau bebas cukai. Pulau bebas cukai itu ataupun barang-barang yang dilepaskan daripada cukai itu sebenarnya bukanlah tarikan utama. Tanya pada saya, ini bukanlah satu tarikan yang utama, tetapi itu adalah sebagai satu buah tangan daripada kami di Pulau Pangkor ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah melawat, telah pusing di pulau, telah menikmati segala keindahan yang di pulau ini. Dan kalau kita bersembang dengan orang tempatan, mereka suka meletakkan pulau ini sebagai 3S lah. Kita yang tarikan utama, sea, sand and shore, 3S yang utama. Jadi itu adalah tarikan utama yang kita tambah baik dan kita perkasakan di Pulau Pangkor. Dan berbalik kepada ekonomi biru yang saya katakan tadi, Pulau Pangkor ini adalah terkenal dengan sugar ikan bilis mata biru. Apa beza dia ikan bilis mata biru dengan ikan bilis lain ni? Ada orang kata kualiti. Tapi tanya saya isteri pun tak adalah nak tahu beza sangat. Saya pun bukanlah orang pegang perikanan dan nampak beza dia. Tapi ikan bilis mata biru ni kita nampak matanya biru. Dan itu specialnya di Pangkor. Malahan sampai ke mana-mana pun kalau kita orang bercerita pasal ikan bilis, orang kata ikan bilis Pangkor. Padahal ikan bilis tu ditangkap di tempat lain. Tapi jenama ikan bilis Pangkor itu bawa sampai ke mana-mana. Dan itulah yang cuba kita bawa pada hari ini. Yang cuba kami nak perkasakan pada hari ini. Ikan bilis itu kalau di Lenggong kita ada ikan perkasam. Saya betul di Lenggong. Ada ikan perkasam yang memang dah dijenamakan di Lenggong. Dan pada hari ini kami di unit pengurusan Pulau Bebas Cukai kita nak cuba jenamakan ikan bilis itu sebagai ikan bilis mata biru Pulau Pangkor. Supaya dia meningkatkan ekonomi tempatan. Supaya orang tempatan itu ada hasil yang dibanggakan oleh orang tempatan kita di sini. Dan dia menjadi satu produk ataupun brand yang terkenal. Jadi bukan sahaja di seluruh Perak, tapi mungkin lebih jauh daripada itu. Dan sedikitlah saya nak menceritakan latar belakang Pulau Pangkor kecil kami ini. Tapi mak kata orang kecil padat. Dan sedikitlah keluasan seperti itu kita lebih kurang kita ada 22.8 km persegi saja, sangat kecil. Dan lebih kurang ada 5 buah kampung utama yang terletak di Pulau Pangkor. Jumlah penduduk ada sedikit typo, tapi jumlah penduduk sebenarnya tak sampai 12,000 orang. Kita ada 11,000 lebih saja. Itulah penduduk Pulau Pangkor. Dan walaupun kita ada beberapa jeti, tapi disebabkan kita telah mewartakan Pulau Pangkor ni sebagai pulau bebas cukai, kita hanya bergerak pada satu jeti je lah. Itu yang ditetapkan oleh Jabatan Kastam, hanya satu pintu masuk dan satu pintu keluar sahaja. Dan telah dijadikan Pulau Pangkor ini diwartakan pada tahun 2020 dan cukup 5 tahun lagi sebagai pulau bebas cukai. Okey. Dan apa barangan-barangan yang bebas cukai yang kita nampak yang dinyatakanlah. Jadi kami pun dalam proses
untuk menambah baik, adakah ada lagi barangan yang boleh dikeluarkan sebagai barangan bebas cukai untuk menarik perhatian orang untuk datang ke Pangkor. Tetapi seperti saya katakan tadi, barang-barang ini bukanlah sebagai tarikan utama, tetapi ia sebagai buah hati ataupun cindi mata lah kepada pelancong-pelancong sebelum keluar, belilah dulu satu dua beg coklat sebagai kenang-kenangan di Pulau Pangkor. Dan paling saya nak tekan kat sini adalah Pulau Pangkor ini kita boleh telusuri dengan ahli warisan. Di Pulau Pangkor, antara ekonomi utama di Pulau Pangkor sehingga hari ini adalah bahagian perikanan. Dan bahagian perikanan ini kita boleh melihat kalau tuan-tuan dan perempuan pergi menelusuri di banyak kalau di pelantar-pelantar ikan, kebanyakan pelantar ikan itu adalah daripada warga Cina. Mereka banyak yang mengamalkan, ada yang bergerak ke arah teknologi-teknologi moden, tapi seni teknologi lama itu masih ada. Dan kita taklah diwatakan secara rasmi. Tapi tuan-tuan dan perempuan boleh sebenarnya kalau singgah di pelantar-pelantar, mereka sangat mengalu-alukan pelancong datang melihat cara bagaimana mereka turun ke laut untuk menangkap ikan, cara bagaimana mereka mengikat pukat, cara bagaimana mereka turun ke laut, membaiki enjin dan sebagainya. Kita boleh lihat lagi ada sebuah tempat yang masih mengekalkan budaya ataupun tradisi lama itu. Tetapi kalau kita bergerak jauh sikit sampai ke belah-belah Teluk Dalam, di belah hujung Pulau Pangkor, itu kita boleh melihat banyak tradisi-tradisi tangkapan ikan itu dari warga orang Melayu itu yang lama. Cara-cara kadang-kadang cara-cara yang lama pun ada. Masih mengekalkan cara pembuatan bot. Dan antara yang terkenal tapi mungkin tak banyak kot. Kalau tuan-tuan perempuan boleh ada rezeki dan boleh beli ikan buntal. Ikan buntal yang telah dipacking kan. Dia telah mengeringkan ikan buntal itu dan dijadikan sebagai satu bahan cindera mata lah untuk sebagai kenang-kenangan. Walaupun ikan buntal itu tak banyak di Pangkor ini ataupun hasilnya orang tak nak makan sangat, tetapi ikan buntal itu mereka orang Pangkor ni menjadikannya sebagai satu wadah seni untuk buah tangan kepada orang-orang supaya dia menjadi satu tarikan yang menarik lah. Dan bukan itu sahaja, banyak lagi tempat-tempat yang masih mengekalkan pergerakan budaya yang lama-lama, bukan kerana mereka tak mau bergerak ke depan, tetapi kerana cinta dan sayang mereka itu terhadap budaya dan juga tinggalan nenek moyang itu. Dan mereka bukanlah terlalu besar dan megah untuk menjadi yang kaya, tapi mereka hidup untuk mengekalkan budaya. Dan yang pasti apabila mereka kekalkan itu, mereka masih boleh meneruskan ekonomi dan menggerakkan ekonomi tempatan dan juga ekonomi setempat lah. Dan apa yang uniknya di Pangkor ini, walaupun kawasan yang kecil, tetapi kita boleh telusuri monumen-monumen sejarah yang apabila kita gabungkan, dan insyaAllah kita cuba sekarang kami dalam proses untuk membangunkan satu pemetaan warisan. Pemetaan warisan untuk kita menelusuri semula bagaimana daripada awal, sebabnya di Pangkor ini kita ada batu bersurat, daripada batu bersurat kita pergi ke Kota Belanda kita pergi ke zaman yang lebih daripada itu. Kita ada paling Kulit Paling. Lepas tu kita juga di pulau-pulau di Pangkor ini, kalau tanya orang Pangkor dia ada satu pulau pelanduk. Tapi sebenarnya kalau orang Pangkor sini tak panggil sebagai pulau pelanduk, tapi dipanggil sebagai pulau raja. Di mana kalau tuan-tuan dan perempuan ada berkesempatan untuk naik bot pusing pulau bersama dengan beach boy, ajak mereka tanya, boleh tak pergi ke pulau pelanduk atau pulau raja. Okay, so tuan-tuan dan perempuan boleh melihat masih ada tinggalan bangunan raja yang lama, iaitu istana yang dibina oleh pembesar-pembesar pada zaman itu dan diberikan kepada raja. Saya minta maaf, saya tak berapa ingat sejarah, tapi masih ada. Dan kami juga mengumpulkan semua bahan-bahan cerita sejarah ini. Kami dalam proses lah, dia tak habis lagi lah, dalam proses nak mengumpul semua bahan sejarah ini, dan kita akan kumpulkan di Galeri Pangkor. Tuan-tuan dan puan kalau ada masa untuk menyinggah di Galeri Pangkor, bolehlah datang dan melihat sendiri bagaimana ada banyak alatan-alatan lama, lampu-lampu lama, pancing, dan juga ada replika kapal lama, bagaimana mereka yang orang-orang Pangkor itu menggunakan sendiri pada zaman itu. Dan kebanyakannya bila mereka dah tak gunakan, mereka menyimpan di Galeri Pangkor dan diberikan secara percuma kepada Majlis Bundaran Manjung untuk dia kata sebagai satu tempat untuk menyimpanlah aset-aset warisan.
di Pulau Pangkor. Dan seterusnya kita boleh melihat di Pangkor ini bukan sahaja monumen sejarah dan juga kita ada warisan, tetapi kita melihat kepada makanan di Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ini dia berbeza, dia ada makanan-makanan tradisi yang tidak dikomersialkan secara besar-besaran, tapi saya menyarankan tuan-tuan dan perempuan, pusinglah Pulau Pangkor ini, singgahlah di kedai-kedai kecil, kedai-kedai yang tepi jalan, yang bukan kedai-kedai besar, kedai-kedai utama, yang mana mengekalkan banyak tradisi dan juga banyak mengekalkan lauk pauk orang cakap warisan orang Pangkor. Antara yang kita terkenal di sini laksa Pangkor, kita ada laksa mi, lepas tu kita ada kuih pak tongkok, lepas tu kita ada cucur ikan, cucur udang. Jadi pusinglah, dan mereka masih mengekalkan cara-cara yang lama untuk membuat itulah keistimewaan dia. Sampaikan bila masuk Pangkor, ini laksa Pangkor, dia ada dah nama, Pangkor itu dia ada nama si. Itu yang kami cuba untuk bawa dan kembangkan lagi di masa akan datang. Dan ini antara yang terakhir lah. Satu cakap, bentangan saya mungkin tak sepanjang ataupun tak sehebat yang lain, saya minta maaf. Tapi ini antara program-program yang kita dah gerakkan di Pulau Pangkor. Antaranya kita ada program kerohanian dan kemasyarakatan dan pendidikan dan kesenian ini, sebab kita dah 2 tahun berturut kita telah mendapat kelibatan daripada ada pelajar daripada universiti daripada Jepun yang datang untuk melihat sendiri bagaimana pemetaan warisan ataupun jelajah warisan di Pulau Pangkor. Dan insyaAllah kita akan kembangkan lagi dengan bersama dengan pihak universiti UiTM. Mereka akan bangunkan kita pemetaan warisan dan pada program hari ini pun saya menjemputlah tuan-tuan dan perempuan kereta-kereta daripada pelbagai agensi dan juga universiti. Jadi kalau untuk kembangkan lagi, ada idea nak kembangkan lagi bagaimana kita nak mempertahankan ataupun mengekalkan seni dan warisan di pulau ini, saya mengalu-alukanlah kita menjemput tuan-tuan dan perempuan boleh berhubung dengan kami, boleh berbincang bagaimana kita nak menggerakkan program-program tersebut. Dan kita ada juga, kalau boleh lihat di gambar itu, ada khusus pada komuniti. Dan satu lagi susuk yang sangat terkenal di Pulau Pangkor ini adalah Dr. Zamri sendiri, di mana beliau memang sangat committed dengan Pulau Pangkor. Apa sahaja yang berkaitan dengan Pulau Pangkor ni mendapat buah tangan, walaupun beliau sudah tidak lagi bertanding dan sebagainya, tapi masih meninggalkan buah tangan, masih memberikan hadiah kepada orang-orang Pangkor. Jadi itu antara figura ataupun idola lah yang disebut-sebut oleh kebanyakan orang Pangkor lah. Dan sebenarnya tak banyak yang kami nak menceritakan pada hari ini, lebih kepada saya merasakan lebih kepada jemputan kepada semua untuk mengalu-alukan pencambahan idea bagaimana kita untuk memajukan ataupun mengekalkan budaya dan warisan Pulau Pangkor ni. Pulau Pangkor becoming a living museum yang sangat menarik. Malahan warga sendiri pun sangat mengekalkan, sangat mencintai warisan dan budaya di Pulau Pangkor. Dan cuma kadang-kadang benda itu dia di sana dan di sini. Jadi kami di unit pengurusan Pulau Bebas Sukan tengah mengusahakan bagaimana untuk menyatukan kesemua warisan dan budaya itu di dalam satu wadah supaya lebih tersusun. Dan kalau ada bantuan daripada ataupun sokongan daripada pihak-pihak yang lebih profesional, lebih berpengalaman dalam menggerakkan program tersebut, saya nak menggunakan juga lah kita boleh adakan perbincangan lebih mendalam bagaimana tentang. Saya pun tertarik bila disebutkan oleh Cik Nasir, Pulau Pangkor ini boleh menjadi satu wadah seni yang sangat cantik dan sangat menarik. Sebab saya bukanlah orang seni yang sampai tak fikir sampai ke tahap itu, tapi kita mengalu-alukan lah bagaimana untuk kita bersama dan kita nak mengembangkan lagi idea tersebut dan juga idea-idea seni hari ini, di mana idea-idea ini bukan sahaja menarik minat pelancong datang ke Pangkor, tetapi apabila kedatangan pelancong itu sendiri sebenarnya dia berkait rapat dengan ekonomi tempatan. Sebab kalau lebih ramai orang datang, lebih ramai orang akan menaiki taxi pay, lebih ramai orang menyenggah kedai-kedai makan,
lebih ramai orang pergi ke Teluk Lipah untuk aktiviti-aktiviti pantai, dan lebih ramai orang memenuhi hotel-hotel di Pulau Bangkok. Jadi ia bukan sahaja semata-mata seni, tetapi sebenarnya ialah penggerak ekonomi utama di Pulau Bangkok. Dan saya menyediakan kod yang kod QR itu adalah untuk tuan-tuan dah tengoklah kalau apa sahaja program yang telah dijalankan di Pulau Bangkok. Dan yang paling penting adalah kita tinggalkan juga kita punya QR code untuk media sosial. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan nak mengikuti kami ataupun boleh nak adakan perbincangan yang lebih lanjut, saya sangat menjemput lah. Saya sangat mengalu-alukan. Walaupun saya minta maaf bahagian majlis nampak macam dah lari daripada tajuk utama. Tapi itulah niat saya di sini supaya kita boleh bersama-sama dalam membangunkan Pulau Bangkok. Kita bukan sahaja untuk meningkatkan ekonomi tempatan, tetapi ialah untuk mengekalkan budaya dan warisan lah di Pulau Bangkok. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada kami. Selamat datang dan selamat menginap, dan saya harap tuan-tuan dan puan penginapan selama 3 hari 2 malam di Pulau Bangkok ini meninggalkan kenangan yang sangat mendalam dan tidak segan untuk terus datang dan lagi ke Pulau Bangkok. Itu sahaja daripada saya rasa terima kasih. Sementara itu ada persoalan yang ingin diajukan kepada Kuntang. Ya, silakan Encik Nasir. Produk craft, kita ada beberapa produk craft yang saya tahu. Tapi tuan-tuan, pertamanya saya beritahu saya salah. Persoalan-persoalan ini semua memang kita akan kumpulkan. Mana yang saya boleh jawab dengan tepat saya akan jawab, tapi saya risau ada soalan-soalan itu sebab saya pun masih masih tak mengenal. So kalau ada soalan-soalan yang tak boleh jawab, mungkin kami akan kumpulkan balik jawapan, bentukkan balik jawapan, dan kita akan selang secara peribadi lah ataupun di media sosial kami lah akan bentangkan. Untuk produk craft yang pertama ni tadi kita ada satu ikan buntal yang dijadikan sebagai satu arca. Dan yang kedua kita ada juga pembinaan kapal. Bukanlah kapal besar, tapi kita ada warga kampung yang membuat arca kapal itu daripada orang cakap from scratch. Mereka dia titipkan arca itu menjadi kayu itu menjadi sebuah arca kapal lama ataupun kapal-kapal nelayan lah. So dalam bentuk yang lebih mini lah. Tapi yang itu perlu kami kumpulkan. Kalau cuma lokasi-lokasi yang lebih spesifik itu nanti kami akan dapatkan dan kami akan sampaikan dalam pengetahuan media sosial. Saya ada 3 soalan. Pertama sekali tadi slide ada satu nampak pulau, ada peting pasir, orang berjalan tu pulau mana dan sebelum ni pulau mana dan dia punya time bila yang disebut berjalan tu? Alamak, saya terlepas, saya minta maaf. Sebenarnya ini adalah satu lagi tarikan utama di Pulau Bangkok ni. Dia bukan sahaja kita ada satu pantai, tapi kita ada satu fenomena yang setiap tahun pada Raya Cina. Dia cuma kalau tahun ni tidak pada Raya Cina dalam bulan 2 macam tu, tapi tarikh yang tepat itu kami perlu dapatkan pada awal tahun lah dengan Jabatan Laut. Dan kita ada satu program fenomena air surut, dan ini kalau di pantai Teluk Lipah, tuan-tuan boleh sampai ke Teluk Lipah. Di pantai Teluk Lipah air akan betul-betul sangat surut dan akan ada satu laluan boleh sampai ke Pulau Giam namanya. Itu namanya Pulau Giam. Dan di Majlis Program Melanjung pun kita dah aktiviti dah lama, tapi pada tahun lepas, pada 2 tahun lepas kita dah mula melihat bukan sahaja sebagai tarikan utama, tapi kami melihat sebagai satu tanggungjawab sosial untuk kita pastikan program ini penlibatan adalah bersama dengan bomba, JPAM untuk memastikan keselamatan lah, sebab air ni bukan setiap masa surut. Dia akan ada pada pagi sampai tengah hari, lepas tu dia akan naik balik air dan esok baru dia boleh balik. Dan ada tarikh-tarikh dia. Yang itu perlu kami dapatkan lebih lanjut lah daripada pihak Jabatan Laut untuk dapatkan air bila tarikh air itu akan boleh surut. Tadi Tuan sebut tempat ada Istana Raja, masih ada lagi tinggalan ya? Dia jujurnya saya pun tak pasti sejauh mana peninggalan dia. Tapi kalau kita lalu di Pulau Raja tu memang kita boleh nampak ada lagi dinding. Di mana? Apa dia? Kawasannya mana?
kawasan tu secara tepat saya tak pasti, tapi dia boleh tanya kalau orang kampung dia panggil sebagai Pulau Pelanduk atau Pulau Raja. Dan sebenarnya pulau tu pun kita dalam proses lah dengan Jawa Daerah untuk cuba mengangkat pulau itu sebagai satu aset warisan. Sebab sekarang ni kita aset warisan ada dua, iaitu di Kota Belanda satu dan Batu Surat, dan kita cuba nak angkat lagi satu aset warisan di Pulau Raja tersebut lah, sebabnya masih ada peninggalan dan masih ada lagi itu dan sebagainya lah. Satu yang dalam sejarah Kota Belanda itu kemudian diserang oleh kumpulan Melayu yang diketuai oleh Panglima. Saya tahu Panglima Kulit Bentuk. Okey. Kulit Bentuk kan buat dia ada kampus sebelah sampai. Jadi saya tak lihat saya nak cari ke tanya orang lah. Sebab pada saya rasa benda tu kena masuk narratif lah. Masuk narratif Kota Belanda, dan memang ada perjuangan orang Melayu tu. Lepas tu boleh kaitkan lagi tu dengan Dabus. Ya, sebab dia kata Dabus dia kenal dia katakan Pulau Bentuk ni dia bawa ilmu Dabus sebenarnya dia. Okay. Dia cerita dia. Dia tarian, ilmu Dabus tu ilmu perang sebenarnya. Tarian, ilmu perang. Asalnya ilmu perang. Okay. Saya tu lah contoh yang saya cakap tu. Kami dalam proses nak membangunkan satu yang dinamakan sebagai pemetaan warisan. Kita nak cuba setujui balik apa warisan-warisan yang ditinggalkan di Pulau Pangkor ini, supaya dia menjadi satu jalan cerita yang mungkin kita boleh sambungkan, ataupun mungkin dia ada part by part lah jalan cerita tu. Itu yang kami dalam proses, sebabnya Kota Belanda tu dia menjadi dah satu aset yang warisan, satu dia nampak. Tapi apabila melibatkan cerita-cerita sejarah tu, ada yang masih ada dan ada yang telah lupus. Itu yang kami nak dalam proses nak mengkaji balik apa sebenarnya lagi cerita yang ada di Pulau Pangkor ni. Berkaitan dengan bagaimana cerita ni dan menjadi satu tarikan percuma lah. Maksudnya orang datang tu dia bukan sahaja melawat, tapi dia ada satu salah silang cerita yang perlu dia melawat. Betul tak? Macam mana? Okay, saya cukup memadai untuk 3 soalan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya bagi pihak Jabatan Persidangan Simposium Seni Pangkor 25 ingin memberikan ucapan penghargaan kepada semua pembentang dalam sesi ini, dan terima kasih kepada pihak hari ini semua. Dengan ini berakhirlah tangan bagi sesi 2. Sementara itu kita ada sedikit hidangan di belakang untuk kita menjamu selera. Kemudian mohon untuk kita di luar bersama mengambil gambar sebagai kenangan. Bisa tak untuk jamuan? Sorry? Macam mana? Ada?